Kalau tanya saya nak anak-anak saya semua jadi hebat macam Elon Musk, macam Bill Gates, macam Steve Jobs. Tapi dalam masa sama, saya nak dia ada asas iman yang kuat. Itu sebabnya kita ada 5 Brainy Excellence Goals yang mana kita telah bangunkan selama 15 tahun pengalaman kita untuk pastikan anak-anak capai kejayaan tadi. Yang pertama adalah Iman Excellence, yang mana kita jadikan Islam sebagai rutin harian anak-anak kita dan gaya hidup dia, dan bukan hanya diajar sebagai subjek. Yang kedua adalah Academic Excellence. Anda kena tahu kenapa kami pilih sistem Montessori. Dengan sistem inilah anak-anda akan dapat mixed age classroom, personalized learning dan lebih 300 apparatus untuk mereka belajar. Dalam masa sama, kita ada program khas untuk anak-anak anda menguasai 3 skill utama, iaitu membaca, menulis dan mengira. Untuk dapatkan minda yang cergas, anak anda perlukan badan yang cergas. Jadi, kita perlukan yang ketiga adalah Fitness Excellence. Seterusnya adalah Life Skills Excellence. Kita nak anak anda bukan hanya book smart, tapi mestilah street smart. Anak anda boleh berdikari dan mampu menguruskan diri sendiri. Yang kelima adalah Emotional Excellence. Kita nak anak anda mampu mengurus emosi, boleh memimpin dan beradab dan juga berdisiplin. Di Brainy Bunch, kami yakin dengan 5 excellent goals itu tadi, anak anda mampu menjadi orang yang berjaya dan ada asas iman yang kuat untuk kejayaan di dunia dan di akhirat.